Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Rabu, 15 Julai 2026 Masihi. Sekarang ini, oleh kerana sekarang ini dah pukul 7.40 malam, jadi sudah berubah tarikh daripada 29 Muharram kepada 1 Safar 1448 Hijriah. Okey, seperti biasalah, video daily report kita lah untuk edisi hari ni, edisi 15 Julai. Kemarin selepas pada buat video daily report, tak ada ke mana, mari tak? Tak ke mana-mana. Tak ke mana-mana. Lepas Isyak, dari pukul 9.20 tu baru saya keluar pergi ke dah maksud nak susu makan nasi. Pergi makan nasi sana. Lepas tu sehingga kedai Fikri pun dah internet sampai pukul 10 pagi baru balik tidur dalam pukul 1.40 pagi, bangun pada pukul 6.50 pagi, bangun terus mandi terus main subuh, makan sarapan. Lepas tu pergi hantar barang untuk orang nego esok, ubi rumah tu baik untuk peniaga pasar tani esok. Akan esok pasar tani Jetih. Lepas tu lepas saya hantar barang dia tu, saya terus pergi ke Jetih, ajak dia beli sikit barang, bengki sampai bengki tayar tu kan. Jadi dengan tayar tu, kati dengan tayar basikal ada mak saya tu dia berkok tayar bocor. Lepas tu kita Pak Puan memang sekali lah kamera tu. Lepas tu sehingga kedai aku beli barang, ajak beli sikit, dia jadi terbeli banyak lah produk tu lebih. Lepas tu ngosek semua, memang kedai berat tu kedai aku tu. Lepas tu sehingga kedai bakso tu makan nasi lemak ya. Bakso tu tak ada bakso, ada kedai bakso Jetih lah, bakso soal Jetih tu lain kedai aku tu. Lepas tu terus balik lah dari pukul 12.45 balik sehingga rumah adik udah sampai ke hadiah birthday cucu dia lah, cucu dia tu, dan juga baby baru bulan 4 baru lepak bulan 3 je cucu baru dia, anak hotel bukan kuat tu tak ingat dah, anak dia anak dia. Lepas tu is girl, baby girl. Lepas tu dan juga ada beberapa orang cucu lah birthday tadi lah, tiga orang lah. Lepas tu terus balik ke rumah. Lepas tu terus pergi, saya beli barang tu random untuk dua orang pada, tapi sekali dengan jajan tu bagi gitulah, kos gitu. Lepas tu sehingga rumah tu pula dah ke rumah tu pula, ke rumah Mak Safi pula, anak kedua dia baru masuk umur 5 tahun, Amsha Rizki, birthday 5 tahun pada 7 Julai baru ni. Saya pun terus juga sudah lah nak balik. Lepas tu klik mari mak saya tu tiba-tiba basikal mogok pun dah beres. Basikal itu hak dua tu dia tu tak naik, kata rengnya ada, aduh kata klik je kaki adik. Jadi pun lepas tu klik tu tidur terlelap sekejap. 3.40 baru semaya asar, main zahur. Lepas tu semaya asar dari pukul 9.30 tadi baru semaya asar. Lepas tu hujan pula lah, lepas tu dia lewat lah. Lepas semaya ke maghrib terus semaya ke sini lah 7.40 buat video dari report ni. Saya hujan balik kan, boleh bawa lelaki yang balik nak video dari report ni. Okey, saya sekadar saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye.